patik semua pada kediri kana. Lorak mana gaduh mana serulama adinos dan tidur tiatu dah ada anjur tunjuk setana 5 abad hari ni. Gini Raja Modal Laksmana. Ya benar sekali aku. Kawe kamu hilangnya curi dia oleh rasa pertama. Raja Ruana kok jalan mana sekalipun bijak laksana seluruh sebab dikunci pintu luar selokkan pintu dalam. Usah lagi manusia lalak langgar tak dapat terbaik masuk. Dia curi ke mana kawe diri tuan hamba. Akak dengan katil-katil ke pintu tu belayar. Oh kawe hilang pula. Oh itu. Duduk di tangan rasa pertama. Raja Ruana belau hari ni adik. Kok jalan mana adik tak nak pergi. Jauh jalan-jalan ni. Hotut pula lah kata diri kita. Jikalau kita ikhtiar 1000 jadi, kalau kita tak ikhtiar 1000 tak jadi. Molek adik marilah adik kita berjalan adik hari ni bawa mengasuh di antara kita. Menjalan Allah pergi gunung kalau jauh abang tak takut. Marah-marah lidah di depan hari ni adik paksa dia kita kena bunuh cukup siap alim lagi dengan pedang dengan kiri. Molek lah abang kalau belakang. Orang dua beradik buat pakat dengan pengasuh di antara kita. Nak jalan lagi, nak cari kontri istilah wincui rasa sama-sama. Raja Ruana, I boleh jalan, mau fikir. Boleh jalan, mau fikir. Fikir nanti, kamu dalam ni dado. Fikir tak kena, nak kamu tak sapa. Jalan adik weh. Terkesah lagi dalam perjalanan tubuh pada gelar kesimah Raja Sambur dengan Raja Modal Laksmana sekali dengan pengasuh di antara kita. Timalah nerayakan di dalam Allah sunyi belukai yang muda-muda sapodok peta tidak lain ke tidak bukan digelarkan anak hamok ataupun seladian bala. Dia nak tunjuk kekuasaan dia habis. Kalau pokok kayu dia cabut habis. Kayu paduk harimau keluar dia kutik katak. Tak ada orang boleh lawan kerana anak abang ni lah. Orang bunuh tidak mati kerak, tidak putus. Orang cican pun tidak. Berjalan lagi anak abang saya diri, saya semua tunduk akan berus seperti harimau lapar. Ya.
habis. Kalau pokok aku cabut habis. Kalau gunung aku tanam habis. Kalau ada bukit-bukit pun aku sepak kan betul ngelak. Ada lagi kalau dapat aku. Oh ni bakal orang gemar, orang berani sungguh. Ni lah aku lawan aku betul-betul. Anak hamok dia tengok pada musuh jaga. Mana hati dari dada-dada tidak alat pada berkemah. Sampai sepak lagi tembus pada gelar musuh jaga. Aduh, ini apa dia lah pulau. Ini siapa diri? Siapa? Aku ni lah kata dia orang musuh jaga. Salah berapa silap di mana ke tubuh badan aku tidak ada huru hara, tidak ada usuk binasa sekala orang. Kamu duk mari sepak kena nak utuh ke rumah tangga. Rupa-rupanya boleh betul-betul kata boleh. Duduk luar no sorok, duduk dalam. Hari ni aku nak tanya sebab apa dengan kada mana kamu rusuk habis. Kalau tanah-tanah miawian gajah paduk harimau buai kamu ketik katuk. Kalau salah mana kalau ada silap-silap ke di mana. Cuba ya aku nak dengarkan sepatut antara dua begini saja usul jaga. Aku ni nak tahu kekuatan tubuh badan aku. Aku buat begitu, aku buat gini tak ada orang boleh lawan dengan aku. Sebab guru aku bersedia, aku dibunuh, tidak mati, aku selai, tidak lemah. Aku pakai yang tidak aku. Oh, kalau begitu kamu nak tunjuk kekuatan diri Tuan hamba, betul lah. Kalau nak tunjuk kekuatan tubuh badan kamu, hari ini nama berapa? Aku nama anak hamba. Anak hamba. Ya. Kalau kamu nak tahu kekuatan diri Tuan hamba adalah manusia boleh berlawan dengan kamu. Siapa dia nama? Dia nama Raja Bali, adik-beradik Raja Singapura. Habis kalau anak bini orang usah kata dia anak bini orang lain ke, aku tak heran anak bini kepada tubuh pada digelar kemah Raja Wano dia dapat lagi ambil dicari dia nama Tuan Puteri Mandodari. Raja Bali. Duk tahu tempat dia. Kalau berjalan tak nak milih hari. Kalau bunga tak nak milih masa. Jadinya aku boleh tunjuk ke diri Tuan hamba. Tapi kemakan ni mu kena jaden ke aku. Sebab aku ni lapar kena makan sok. Gini saya musuh jaga. Benar kan? Mu duduk atas tanduk aku memakai dah. Semua mana tanduk aku habis tanduk makai lah. Kepala habis, kepala makai dah. Aku pun nak tahu di mana ke Raja Bali. Boleh hari ni kalau mu sayup belatu aku sayup. Tubuh pada skala anak-anak ke skala anak-anak dalam musuh jaga. Ropak kata kepala anak kamu dalam lagi menuju dari negeri botol lagi. Tubuh pada dia Raja Bali tidak ada menjawab lagi dah. Ya.
Goyak orang tanya kita kena goyak. Orang tanya kena jawab. Nak jawab ke mana? Nak tahu dia orang ke kubah lembu ke biri. Tak kira lah apa-apa sekalipun orang tanya jawab. Aku tanya mana tak jawab. Nak jawab juga kena fikir. Jawab lorak takut silap. Kalau silap dia mau marah. Dia mau marah, kita pun marah, pun dia marah. Sama kan marah, lama-lama bergocok. Lepas pada gocok tak cukup pergi tangan, aku pedih dengan dia. Pau. Aku nak tanya. Kenal kodok Raja Bali? Kenal kodok Raja Bali? Raja Bali. Mana Raja Bali? Nak kenal Raja Bali ni kan? Raja kita tu lah. Nama Raja Bali. Kita nak panggil Raja Tueku. Duk kamu dia nama Tueku. Tueku pakak dia lah bodoh. Dia nama Tueku. Ada. Ada rumah pada. Ada. Nak buat apa? Nak buat apa pun dia nak tahu. Orang dia sapa depan dia lagi. Dia sepak, dia timbul. Bekek. Kalau bekek, temu dah sama bekek hari ni. Aku mari duduk keju. Mana bantu? Kuat kakek tua. Duduk mana? Ada duduk dalam rumah. Tapi beringat. Banyak kena kalau orang pergi jumpa dia tu kelik busuk. Busuk sebab malikal maut. Aduh, bekenya orang. Beke. Biarlah kena. Rasa padai kodok. Rasa kalau kita dengan dia tu padai kodok. Belalah kata datang tak kira dah hari ni. Kalau orang tara tu baik pun tidur dengan bisnis. Kata ni menakut saja. Bawa catur tak seroyak lah peluru tak aja ada. Orang berdiri kan dia berdiri. Orang berdiri dia berdiri. Khabar-khabar cucuk berdiri ke tak. Bewak lagi.